Selamat datang ke tablet Eropah ketiga. Dan ini bukan tablet terakhir Ilmu Channel sebelum kita akan pulang ke tanah air Malaysia. Kita akan mulakan perkembangan dari Paris, Belgium, yang tempat terletaknya sejarah perang Waterloo yang mengalahkan Paris, France dan menjadikan British Empire terbesar. Dan kemudian kita ke Amsterdam yang terkenal dengan basikal. Dan kita ke Berlin, iaitu salah satu tempat penuh sejarah ketika Perang Dunia Kedua dan juga Perang Dingin di antara dua kuasa besar Amerika Syarikat dan United Soviet. Dan kita menaiki kereta api ke bawah pula, Austria, di mana bandar klasik. Di sini jugalah terkenal seorang pencipta muzik terkenal, pencipta lagu yang terkenal. Dan kita ke destinasi terakhir, Turki. Dan ini bukan setelah setahun berada di United Kingdom, kita turun ke bawah ke sebuah negara Islam yang penuh dengan sejarah, Kerajaan Osmania dan ke Republik Turki. Jadi saksikan video ini sehingga habis. Back to Ilmu Channel. Today we are going to start our journey from Paris, France to 4 more countries, that is Belgium, Netherlands, Germany and Austria and Turkey. We are going to start from Paris and we are going to go for 15 days in Europe. So don't forget to watch this video until it finish, okay? Ini kita sudah bersiap untuk bergerak ke Paris. Perjalanan akan mengambil masa 2 hingga 3 jam mula sekarang. Jadi kami memulakan perjalanan kami daripada Paris, daripada London King Cross and Pancras Station ke Paris yang mengambil masa 2 jam setengah. Dan kereta api ini menariknya kita akan lalu bawah tanah, bawah laut. Jadi kita dalam perjalanan bergerak ke Paris. Sekarang pukul 3.38 tengah hari. Kami tiba di stesen kereta api pada pukul 7 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat datang ke tablet Ilmu Channel Kembara Eropah episod pertama. Kali ini kita kembara di musim luruh dan kita akan melalui 4 negara. Kita akan mulai daripada France, kemudian ke Belgium, kemudian ke Netherlands dan kemudian kita ke Jerman, Austria dan destinasi terakhir Turki. Jadi saksikan video tablet ini sehingga habis. Kita di Istana Treaty of Versailles kira-kira pukul 2 petang, 2 tengah hari.
bahawa di sinilah punca berlakunya Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1919, Germany telah menandatangani perjanjian Treaty of Versailles kerana ketika itu France, UK dan juga US ingin meminta kepada Jerman membayar denda akibat peperangan dunia pertama. Ketika itu Jerman perlu membayar sebanyak 6.6 bilion pound dan telah menjadikan hutang besar dan juga telah menyebabkan keruntuhan ekonomi di Jerman. Dan Jerman juga tidak dibenarkan mempunyai askar, dan hanya dibenarkan mempunyai askar selama 100,000 orang, tiada kapal selam, tiada tentera udara. 6 kapal saja yang dibenarkan. Dan UK juga dan France juga mengambil sebahagian tanah Jerman yang merupakan tanah yang menjadi faktor ekonomi kepada France ketika itu. Dan juga Germany perlu mengambil responsibility sepenuhnya ketika peperangan dunia pertama dan mengaku bersalah di Persatuan Negara League of Nations ketika itu. Ni macam faktor kebangkitan Nazi kat Jerman. Jadi siapa yang nak datang ke sini, pastikan anda sudah membeli tiket online supaya tidak ada masalah untuk nak masuk ke dalam kastil ini. Istana ini dibina pada abad ke-17 oleh Raja Louis ke-14 yang dibina asalnya sebagai rumah rehat untuk memburu dan menjadi pusat pemerintahan diraja selepas itu. Istana ini merupakan simbol kekayaan dan kuasa monarki Perancis sebelum revolusi. Dan juga istana ini merupakan tapak warisan dunia UNESCO, terkenal dengan Dewan Cermin, Hall of Mirrors dan taman luas. Kemudian kami bergerak ke sebuah monumen ikon kepada Paris. Tak lain tak bukan Eiffel Tower. Bismillahirrahmanirrahim, kita sudah sampai di Eiffel Tower kira-kira pukul 5.25 petang. Eiffel Tower ni salah satu fakta menariknya, ketika Perang Dunia Kedua, Hitler hampir merobohkan Eiffel Tower.
Tuan-tuan, kita sekarang berada di kota Perancis, di Paris. So antara benda yang paling utama yang setiap orang pergi ke Paris yang perlu tengok adalah itu. Kita tengok apa itu? Eiffel Tower. Pada malam hari, kami menaiki kapal yang mengelilingi bandar Paris. Jadi suasana melihat bandar Eiffel Tower, bandar Paris daripada atas kapal amat-amatlah berbeza suasananya. Eiffel Tower ini dibina pada tahun 1889 sempena pameran dunia. Dan nama Eiffel Tower diambil daripada perekanya, Gustave Eiffel. Struktur besi setinggi 330 meter ini pernah dikritik hebat. Di kawasan di sekitar ini kita boleh nampak kawasan ni, di kawasan pelancongan ini harga barangnya lebih mahal berbanding dengan kawasan yang tidak banyak dikunjungi oleh pelancong. Kalau kita boleh lihat, harganya boleh mencapai harga yang tidak begitu masuk akal. Jadi kalau nak beli barang, beli kawasan yang tidak ada ramai pelancong supaya harganya biasanya akan lebih murah berbanding dengan kawasan bandar seperti ini. Kawasan ini asalnya merupakan istana diraja, bertukar menjadi muzium pada tahun 1793 semasa Revolusi Perancis. Kini muzium seni terbesar dan paling banyak diawati di dunia, menempatkan karya agung seperti Mona Lisa dan Venus de Milo. Monumen ini dibina oleh arahan Napoleon Bonaparte pada 1806 untuk memperingati kemenangan Tontoya. Siap dibina pada tahun 1836, terletak di hujung Champs-Élysées menjadi simbol patriotik Perancis. Di bawahnya terdapat kubur askar tidak dikenali, Dome of the Unknown Soldier. Jadi inilah saja pengabaran kita di ibu negara kepada Perancis, iaitu Paris. Dan saksikan video sampai ini, kita akan ke Belgium. Kita akan ke Grand Place yang merupakan town hall kepada Brussels, dan juga Waterloo yang merupakan salah satu tempat mengapa British menjadi kuasa besar dan bagaimana jatuhnya Napoleon. Saksikan video sampai ini, emosional, menyimak ilmu yang baru. Pastikan anda like, subscribe, share dan follow Emotional untuk anda mendapatkan video-video terbaru dan video emosional, dan komen di bawah video apa yang anda nak lepas ini selain daripada tabloid ini. Terima kasih.